Menggunakan AI untuk melabur adalah trend terhangat sekarang. Semua orang cakap AI boleh buat duit. So hari ini saya nak test satu benda. Kalau saya bagi AI akses kepada data saham sebenar, berita sebenar, laporan earning sebenar, boleh tak AI betul-betul membantu saya untung? Adakah AI sebaik seorang financial advisor sebenar? Maybe even boleh menggantikan financial advisor sebenar? Atau adakah ia sekadar hype? Dan untuk buat eksperimen ini, saya akan menggunakan fungsi terbaru Mumu AI. Disclaimer dulu, video ini ditaja oleh Mumu Malaysia. Kalau awak belum buka akaun dengan Mumu, sekarang mereka ada reward pendaftaran yang agak menarik untuk pengguna baru. Ganjaran melebihi RM2,300 dengan kod deposit khas Sembang Finance. Sekiranya awak deposit RM1,000 ke atas, awak akan dapat ganjaran sebanyak RM200. Deposit RM10,000 ke atas dan dapat ganjaran sehingga RM1,000. Dan kalau awak deposit RM30,000 ke atas, awak akan dapat RM2,200 ganjaran. Selain itu, awak juga boleh menikmati pulangan terjamin 6% melalui Cash Plus selama 30 hari untuk RM30,000 pertama awak. Pastikan awak menggunakan kod saya sebelum awak buat deposit pertama. Cari special deposit dan masukkan kod eksklusif SF18 di halaman deposit. Kalau awak menggunakan kod saya, awak akan dapat bonus ekstra saham Apple bernilai RM50 apabila awak mendeposit sekurang-kurangnya RM1,000. Dan jika awak deposit sehingga RM10,000, ganjarannya akan meningkat kepada saham Apple bernilai RM100. So, jangan tunggu lagi. Okey, sebelum kita teruskan, biar saya cerita dulu kenapa saya menggunakan Mumu AI. Kenapa bukan ChatGPT? Yang pertamanya, Mumu AI ni free apabila awak dah sign up kepada Mumu. Dan yang kedua, AI ini telah dilatih dengan data daripada Mumu. Ia disokong oleh data pasaran live, laporan kewangan sebenar, berita terkini dan juga diskusi daripada komuniti pelabur Mumu yang besar. Jadi bila saya tanya dia soalan, jawapan dia bukan berdasarkan data tahun lepas, tapi berdasarkan apa yang sedang berlaku dalam market sekarang. That's why at least untuk hal-hal pelaburan dan finance, Mumu AI boleh dikatakan lebih baik daripada semua LLM bots di sana. Bukan itu sahaja, Mumu AI boleh faham bahasa Malaysia dan ia juga boleh digunakan untuk pasaran saham Malaysia. So, dia memang agak specialize untuk tolong kita melabur. Tapi bagaimana kita nak menggunakan Mumu AI? Cara yang saya suka buat adalah dengan menggunakan Mumu AI untuk cover benda-benda yang saya sendiri tak pasti. Sebagai contoh, baru-baru ini kita semua dengar tentang gelembung AI, betul? So, katakan awak ada seorang pelabur yang memegang saham Nvidia dan awak nak tahu sama ada Nvidia akan terkesan dalam gelembung ini. Okey, kalau awak pernah tengok video saya sebelum ini, saya pernah buat analisis ini. Dan dalam video tersebut, saya ada kata gelembung ini tidak akan pecah. Malah saya ada mengatakan bahawa syarikat-syarikat seperti Nvidia tidak akan terkesan. So, adakah AI akan bersetuju dengan pendapat saya? Semua orang tengah bercakap tentang gelembung AI. Adakah Nvidia akan terkesan sekiranya gelembung ini pecah? Dan ringkasannya, mungkin akan terjejas dalam jangka pendek. Walau bagaimanapun, impak jangka panjang bergantung pada kekuatan fundamental syarikat. Dan data semasa menunjukkan Nvidia mempunyai asas kukuh di mana pendapatannya 62% year on year. Dan lepas tu, awak boleh baca laporan terperinci kenapa dia tulis macam tu. So, berdasarkan jawapan itu, mungkin awak akan rasa sikit lega dengan posisi awak. Tapi soalan macam ni agak abstrak kan? Apa kata kita tanya dia soalan yang lagi berguna dan lagi susah? Baru-baru ini, Bank Pusat US telah pun habis meeting terakhirnya untuk tahun 2025. Dan seperti yang korang semua tahu, apa yang dia cakap sebenarnya sangat penting kerana sebagai ekonomi terbesar di dunia, banyak orang akan terkesan dengan keputusan-keputusan mereka. Kalau ini adalah cara biasa, kita kena pergi kepada website FOMC, cari laporan dia dan baca dengan sendiri. Lepas tu kita kena fahami apa yang dia cakap. Semua ini agak susah kalau awak tak mahir dengan bahasa teknikal yang digunakan. Boleh tak AI tolong? Mari kita tengok. So, kita boleh nampak bahawa Fed telah memotong kadar faedah. Tapi isyarat dasarnya untuk masa depan adalah hawkish.
Maksudnya, Fed merasakan bahawa mereka tak begitu optimistik dengan ekonomi masa depan dalam jangka pendek. So, mungkin sebab itu pasaran saham telah jatuh. Dan kita juga telah nampak AI mengingatkan kita bahawa pelantikan pengerusi Fed baru akan berlangsung pada Januari 2026. Dan ini sudah tentu akan menambah kepada ketidaktenteraman pasaran dalam jangka masa pendek ini. So, kalau awak bercadang nak melabur dalam bulan ni, maybe awak nak tunggu sebentar. Not bad AI. Tapi kenapa kita nak stop di situ? Apa kata kita tanya AI soalan yang lagi susah? Contohnya, adakah harga saham Nvidia terlalu tinggi sekarang? Apa sebenarnya maksudnya harga tinggi? Dalam dunia finance, kita ada banyak analis yang akan cuba kira harga yang berpatutan untuk saham kita. Kita panggil harga ini valuation. Kalau harga saham kita jauh dari valuation para analis, dan kita boleh agak-agak sama ada saham kita harganya murah ataupun mahal. Dan cara nak kira ini agak kompleks sebenarnya. Kalau awak nak, Mumu sudah pun memberikan valuation daripada para analis ini di bahagian fundamental research. Tapi kalau awak tak percaya dengan harga analis, boleh tak awak suruh Mumu AI kira sendiri berdasarkan financial report terbaru? Yang ini sudah tentu soalan yang satu level lagi tinggi. Soalan yang bagus kan? Apa kata kita tanya, boleh tak awak kira company valuation menggunakan discounted cash flow method berdasarkan laporan kewangan terkini daripada Nvidia. Selepas tu, saya nak awak bandingkan dengan valuation yang diberikan oleh para analis. Dan mengikut Mumu AI, dia kata valuation Nvidia yang dia kira sendiri adalah $77.38 berdasarkan andaian konservatif dan tidak menangkap posisi pertumbuhan AI jangka panjang. Tapi jawapan ni jauh sangat bezanya dengan konsensus analis. Sebagai contoh, kalau awak tengok valuation Morningstar, iaitu salah satu research house yang saya agak percaya, valuation mereka terhadap saham Nvidia adalah $240. So, beza sangat. Tapi benda-benda macam valuation pun agak subjektif kan? Kalau saya beritahu angka daripada para analis pun, tak semestinya awak percaya harga dia. So, okeylah, yang ni saya kasih chance sikit kat Mumu AI. Tapi lepas tanya soalan ni, macam curious pula. Adakah Mumu AI ni tahu macam mana nak baca carta? Boleh tak saya suruh dia buat analisis carta untuk meramalkan harga yang seterusnya? Saya nak tanya soalan-soalan susah macam ini sebab saya nak tengok apakah keupayaan AI untuk menolong kita melabur. So, walaupun soalan macam ni tak adil, tapi kita tanya je lah kan? Of course, before kita tengok jawapan AI, kita sendiri kena buat sedikit analisis terhadap saham Nvidia. So, apa kata kita tengok carta Nvidia dan buat sedikit technical analysis? So, inilah carta Nvidia. Mengikut analisis saya, kita macam nampak heads and shoulders. Yang bermaksud, ada kemungkinan saham Nvidia akan jatuh sekiranya harga jatuh bawah paras sekitar $168. Yang buat masa sekarang saya rasa adalah dekat area support yang saya lukis ni. So, mengikut analisa manusia, saham Nvidia macam higher chance nak jatuh dari naik. Di sini risiko pelaburan menjadi nyata. Dan kalau awak tak tahu apa nak buat, sebenarnya awak boleh tanya Mumu AI apakah cara terbaik untuk mengurangkan risiko pelaburan ini. Dan mengikut AI, dia kata guna ETF atau fractional shares ataupun dollar cost average. Semua cadangan yang bagus. Yang saya sendiri as an advisor pun akan beri jawapan yang sama. Okey, tapi itu analisis sekadar 5 minit je. Okey, jangan percaya sangat. Tapi apa kata AI? Berdasarkan carta Nvidia sekarang, adakah harga lebih cenderung untuk naik atau turun? So, kita nampak di sini bahawa jawapannya kurang memuaskan. Dia macam jawab tapi tak jawab. Dan saya rasa dia telah diprogram untuk tidak memberikan jawapan tepat apabila ditanya soalan-soalan macam ini. A bit disappointing, tapi mungkin ini untuk mengelakkan liability. So, nampaknya Mumu AI bagus untuk segala-gala tugas research dan untuk menjelaskan konsep-konsep. Tapi dia akan stop sebaik saja awak suruh dia memberikan cadangan pelaburan. Which means, in the end, dia masih tidak boleh menggantikan lagi financial advisor manusia. Sungguh pun begitu, saya rasa dia sudah pun jauh lebih bagus daripada tanya kawan ataupun abang ipar awak. Especially kalau awak masih baru dan memerlukan bantuan untuk memahami konsep-konsep baru dalam finance. Dan awak boleh aplikasikan semua ini kepada saham-saham Malaysia. Because, seperti yang kita tahu, biasanya semua saham-saham US banyak orang cover, tapi saham-saham Malaysia
habuk pun tak ada. Of course, semua ini sekadar research je. Mumu pun dah buat disclaimer, AI generated content is for reference only and does not constitute any investment advice. So, jangan terlalu bergantung kepada AI, okay? Kalau masih belum sign up kepada Mumu, pastikan awak menggunakan kod saya untuk ganjaran sign on sehingga RM2,300. Pastikan awak cari special deposit dan masukkan kod eksklusif SF18 di halaman deposit. Ingat sangat penting. Awak kena buat sebelum awak deposit. Kalau awak menggunakan kod saya, awak akan dapat bonus ekstra saham Apple bernilai RM50 apabila awak mendeposit sekurang-kurangnya RM1,000. Dan jika awak deposit sehingga RM10,000, ganjarannya akan meningkat kepada saham Apple bernilai RM100. Dan dengan itu, sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.